Ni nak munakasyah apa nama ni di antara ahli kalam dengan ahli sunnah. Yang banyak orang tadi itu dia kata kena kupas we tengok kata gapo jadi gapo. Mereka nak kupas cara mereka kupas gi tak ada apa, kita nak kupas cara kita. Sebab apa? Sebab permintaan kata tak ada faham mana soalan tu. Soalan di antara tokoh ahli sunnah dengan tokoh ahli kalam. Nampak tu tak? Kita royak siapa mana tu? Kita royak siapa di masalah tokoh ahli kalam mengucap la ilaha illallah. Duduk situ. Tak bila saya sebut kata hadis ni termasuk dari dalil-dalil yang mutawatir di segi ulama. Bukan hadis satu hadis. Hadis ni termasuk dalil-dalil yang bukti secara mutawatir bahawa Allah Ta'ala tertinggi atas arasy. Saya tanya itu. Illallah. Saya tanya itu. Illallah. Saya tanya itu. Illallah. Situ. Sebab nak boleh mengucap la ilaha illallah ni, ya ada dua perkara yang kita nak faham. Balik tokoh ahli sunnah, tanyanya ahli kalam, royak kata hadis ni pia kata dhaif. Pia kata dhaif. Kemudian tokoh ahli sunnah ni sebut kata di antara dalil-dalil yang mutawatir, salah satunya iaitu hadis jariyah. Hadis ada ainallah. Sebab di sisi ahli kalam dia kata lafaz ainallah tu dhaif. Lalu tokoh ahli sunnah kata dia tak dhaif sebab Az-Zahabi dan Ibnu Qudamah, kedua-dua tokoh ahli sunnah, royak kata ini termasuk daripada adillah, termasuk daripada dalil-dalil yang mutawatir nak isbat atau Tuhan itu atas. Lalu ahli kalam dia kata, hadis ni bukannya hadis mutawatir. Hadis ni bukan hadis mutawatir. Lalu tokoh ahli sunnah pun jawab pula sekali lagi, amba royak pahal kedak wahai tokoh ahli kalam. Kata amba dok kecek ni bukan di diri hadis tu tapi di diri kata dalil tu ada. Hadis ni adalah salah satu daripada dalil yang mutawatirah hak orang ahli sunnah ambil wa isbat Tuhan atas. Lalu di situlah mengeluhnya tok guru ahli kalam dengan la ilaha illallah. Tak bila saya sebut kata hadis ni termasuk dari dalil-dalil yang mutawatir di segi ulama. Bukan hadis satu hadis. Hadis ni termasuk dalil-dalil yang bukti secara mutawatir bahawa Allah Ta'ala tertinggi atas arasy. Saya tanya itu. Illallah. Saya tanya itu. Illallah. Saya tanya itu. Illallah. Nampak tak tu tak? La ilaha illallah. Orang nak kata lagu mana kata lagi lah. Cuma hak ni kita nak kupas we tengok kata gapo jadi gapo. Apa mutawatir begitu? Lalu tokoh ahli kalam ni dia nak kejak kata, apa kalau gitu? Apa mutawatir? Mutawatir hadis lah. Doktor ataupun tokoh ahli sunnah tu tanya tadi hadis mutawatir. Coba sebut siapa kata mutawatir. Dia pergi royak kepada tokoh, pergi kata pada tokoh ahli sunnah kata, antara royak kata ini hadis mutawatir. Pia pergi royak kata hadis ni mutawatir. Adakah sepatah tokoh ahli sunnah kata hadis jariyah ni iaitu hadis mutawatir? Kata termasuk daripada dalil-dalil yang mutawatir. Salah satu daripada hadis yang nak isbat Tuhan atas hadis jariyah. Tajuk lain-lain. Tapi tokoh ahli kalam ini pasal dia lagu tu keadaan dia. Lalu tokoh ahli sunnah kata mana? Imam Zahabi sebut datang di dalam kitab Al-Ulu. Imam Az-Zahabi sebut dalam kitab dia Ulu dan Al-Ulu lil Alil Ghaffar bahawa antara dalil-dalil yang mutawatir, dalil-dalil yang mutawatir yang buktikan bahawa Allah Ta'ala tertinggi atas arasy. Kitab Ulu kitab ni. Kitab Ulu kitab ni. Iaitu kitab Al-Ulu li Ali al-Ghaffar fi idahi sahih al-akhbar wa saqimiha. Bagi Imam Az-Zahabi. Dan kitab ni bahawa di antara dalil-dalil yang mutawatir. Syuf. Di antara apa? Dalil-dalil yang mutawatir yang membuktikan bahawa Allah tertinggi atas arah ialah di antaranya yang disebut hadis jariyah. Yang disebut hadis jariyah. Tokoh ahli sunnah kata
hadis jariyah ni salah satu daripada dalil-dalil yang mutawatir. Bukan hadis mutawatir. Imam Az-Zahabi sebut dalam kitab dia Ulu dan Al-Ulu lil Alil Ghaffar bahawa antara dalil-dalil yang mutawatir, dalil-dalil yang mutawatir, dalil-dalil yang mutawatir, dalil-dalil yang mutawatir. Tokoh Ahli Sunnah kata, hadis jariyah ni salah satu daripada dalil-dalil yang mutawatir. Bukan hadis mutawatir. Tapi tokoh Ahlul Kalam yang nak mengkeruhkan, nak rayak pada umat masyarakat awam, kata, doktor ni tak erti hadis. Lagu mana keadaan nanti tengok. Lalu, tokoh Ahli Sunnah kata, saya minta huraian daripada engkau, wahai Tuan Guru Ahlul Kalam. Ya. Imam Az-Zahabi sebut dalam kitab dia Ulu dan Al-Ulu lil Alil Ghaffar bahawa antara dalil-dalil yang mutawatir, dalil-dalil yang mutawatir yang buktikan bahawa Allah Ta'ala tertinggi atas arash ialah antaranya yang disebut hadis jariyah. Saya minta huraian daripada babo kata adakah tepat perkataan Imam Zahabi yang mengatakan hadis ini dah termasuk dalil-dalil yang membuktikan benda tu sebagai mutawatir secara makna umum. Nah, adakah tempat perkataan Imam Zahabi itu, adakah nampak perkataan Imam Zahabi yang mengatakan hadis ini termasuk dalam dalil-dalil bukti benda itu sebagai mutawatir dengan secara umum makna. Dengan secara apa? Secara makna dengan cara umum. Makna hadis jariyah ni salah satu daripada hadis yang nak isbat kata Tuhan atas dengan cara umumnya orang panggil adillah mutawatirah. Orang panggil apa? Orang panggil adillah mutawatirah. Makna apa makna mutawatir? Yakni makna makna dia iaitu mewah. Banyak. Mutawatir mana benda banyak, benda mewah, benda sempurnakan dan sebagainya. Jadi tokoh Ahli Sunnah nak royak gapo kepada umat masyarakat? Nak royak kata yang Ahlul Kalam royak kata hadis ainallah ni dhaif. Apa? Dhaif. Apabila kata hadis ni di sisi dia tu dhaif, tokoh Ahli Sunnah minta pia hak kata dengan ini perkataan. Akan tetapi doktor ni ataupun tokoh Ahli Sunnah ni royak kata salah satu daripada dalil yang mutawatir iaitu hadis jariyah. Yang pegak tepat syubhat tekak jadi kesamaran, kata doktor tu royak kata hadis ni hadis mutawatir supaya nak mengpahamkan orang pendengar tadi itu kata memasukkan masalah. Jadi memasukkan masalah. Hadis bukan mutawatir, riwayat atau mutawatir. Ini muskilah ni. Ini apa panggil muskilah. Sebab orang dia jadi sesak barat ni, ada perkataan dia tu, sebab ni dah. Sedangkan buku lain-lain. Ini hak problem ilmu nama dia. Oh, dah jadi sesak kanan ni. Ya. Hak ni adillatul mutawatir. Hak ni hadis mutawatir. Adillatul mutawatirah. Hak ni hadis mutawatir. Lain-lain. Tapi dia nak wakwi kata jadi hak keruh, hak jadi apa nama panggil kata hak jernih itu nak jadi keruh dengan soalan tambah balik. Dengan apa? Dengan soalan tambah balik. Lalu ya kacau dia nak royak kata hak iya tadi itu pihak kena, sedangkan doktor tadi itu tanya balik dah. Terhadap dia kata pihak kedak soalan orang tanya ni. Pihak kedak soalan orang tanya ni. Lalu dia kata gini, tokoh Ahli Kalam dia kata, mutawatir satu Zahabi, mana kata mutawatir tu satu Zahabi nisbah salah. Kan kata? Zahabi nisbah salah. Hak asalnya, nuskah asal, al-mutawafirah, dia kata. Bukan mutawatirah. Hadis, bukan hadis ni, hadis mutawatir. Lain. Itu dia panggil niskah Az-Zahabi. Hak mutawatir itu salah. Hak asalnya, niskah asalnya mutawafirah, bukan mutawatirah. Mutawafirah dengan fa, bukan dengan ta. Lain lagu mana? Dia nak ayat kata Zahabi ni salah. Apabila kata Zahabi ni salah, Zahabi man huwa?
Imam Zahabi. Makna kata orang boleh kritik Imam Zahabi ni hebat tak? Oh, hebat. Sebab Imam Zahabi ni Imam Jarh wa Ta'dil. Imam ahli al-athar. Imam ahli tarikh. Imam ahli hadis. Dia boleh kritik Zahabi. Kena kata, oh, hebat. Nampak tu tak? Oh, faham orang kita tak ada duk faham mana ilmu hadis. Oh, tok guru kita ni good, kata. Number one, kata. Martabat syarfil ula, syahadah 2 keping. Maka ia kata Zahabi ni nisbah salah. Hak asalnya nuskhah asal al-mutawafirah, bukan mutawatirah. No, ia kata ya orang buat bahas tahu sebenarnya tak ada buat bahas pun Abeh dia. Orang panggil Abeh Hasil Saqqah. Masa kita ngaji orang panggil Abeh Kah. Tak apalah dia mau panggil, tak boleh panggil tu dia mau gitu, dia mau murid pula. Panggil Abih Hasan As-Saqqaf ataupun Syekh Hasan As-Saqqaf. Patut panggil kelah, tak ada masalah. Ni. Tokoh ahli kalam kita ni ambil dari kita ni. Al-Ulu li Ali Al-Ghaffar, ta'lif Zahabi, tapi yang tahqiq Hasan bin Ali Saqqaf. Dar Imam Nawawi. Ya apa? Imam Nawawi. Sedangkan Imam Nawawi di sisi Hasan Saqqaf Nasibi. Ayuh. Nasibi. Orang yang diseteru dengan ahli bait. Imam Nawawi di sisi Hasan Saqqaf. Ahli kalam ni tahu tak tahu, Allah alam. Maka cetak ke hamba ni, cetak ke Al-Ula 1998. Bersama 14 berapa? 19. Dalam halaman 117 belah belakang dia. Ada Al-Ahadis kepala ni. Di palon. Demo hak pandai tengok dalam net tu, demo kita tengok. Ni kitab ni ada dalam internet. Wallah alam dah. Hak ini hamba beli. Klik dengan kapal Tubai masa tu. Masa tu tahun 2007 lagi. Baca belum ada tu lagi. Bagaimana? Dia kata faminal ahadis al-mutawafirah, dia kata. Bukan hadis mutawatirah. Faminal ahadis al-mutawatirah. Yakni nak kata maka di antara hadis-hadis yang mutawatirah al-waridah fil ulu. Ibarat ni pahalah no. Yang ni makna di antara hadis-hadis yang mutawafirah, hak tu ahli kalam paktai kita ayat kata bukannya mutawafirah Zahabi salah. Ambil lana. Ambil dalam kitab Hasan Saqqaf, tapi pahal orang kita, oh buat kaji dia siapa? Tak apalah. Tak usah kecek banyaklah. Yang warik pada masalah al-ulu. Maknanya Zahabi kandak di sini dengan molek mana ayat. Lepas tu dia mau giwat kaji pula. Dia mau giwat kaji pula sekali lagi. Mana ayat we jadi terai dulu sini. Mana ayat we jadi terai dulu di sini. Tu nanti. Lagu mana? Nuskah kita ada 2 3 4 nuskah. Ada belakang hak dia mau tengok tu insya-Allah ada belakang. Dia kata gini, dia kata di antara hadis-hadis mutawafirah hak datang mari pada masalah ketinggian Tuhan. Tapi dalam nuskah Maktabah Adwa'is Salaf. Sakah jadi tengok di dalam nuskah Syekh Abdul Razak Hamzah. Hak ni orang panggil nuskah Kanz. Orang panggil bahasa Siap panggil nuskah Pimdid. Nuskah Hajariyah panggil. Orang panggil nuskah Kanz. Nuskah hak adik, hak dulu hak asal. Tapi hak ada tak ada semua. Tak apalah. Nak ayat kata kan? Nak ayat kata nuskah hak Maktabah Adwa'is Salaf yang ditahqiqkan oleh Syekh Ashraf bin Abdul Samad ini, bin Abdul Maksud ini pada halaman 14 Al-Imam Zahabi, nih, Imam Zahabi kata di dalam kitab nuskah hak Adwa'is Salaf ni faminal ahaditsil mutawatirah al-waridah fil ulu. Jadi perkataan ni dengan molek. Perkataan ni Zahabi tak ada riwayat sepatah pun kata hadis jariyah ni hadis mutawatir. Juga tokoh ahli sunnah doktor tu pun tak ada riwayat kata hadis jariyah hadis mutawatir. Cuma yang tadi antara dalil-dalil yang mutawatirah yang warik pada nak isbat kata Tuhan atas, salah satu daripadanya iaitu hadis jariyah. Bahawa apanya boleh faham lagu tu? Hadis ni tempat istidlal. Bukan nak rayak diri hadis. Gapo tempat istidlal? Nak ambil hadis hak banyak tu
mari nak tok wakwi jadi dalil. Bukan ayat satu-satu hadis. Faham dah ayat ni? Belajar faham dah? Nak ayat kata hadis hak sakut pauk dengan Tuhan atas ni, Imam Zahabi wari 230 hadis. Apabila 320 hadis, belum daripada nak sampai bab Al-Mi'raj, wari 230 hadis ni, mula daripada hadis jariah ni, sampai ke hadis tu 230 hadis ni banyak tak? Banyak. Apabila banyak, hadis jamak dia al-ahadis. Betul tak? Maka di antara hadis-hadis yang mutawatir pada istidlal. Bukan pada istilah kata sosok hadis tu mutawatir. Bukan makna gitu. Tapi dia ahli kalam, nak ayat kata, doktor ni hukum kata hadis jariah ni hadis mutawatir. Nak pening cara mikir. Kalimah ahadis al-mutawatirah. Dengan hadis mutawatirah ke mutawatir? Kalau buhta ni, ta marbutah tu mana jamak? Kalau tak ada, mufrad ahadis mutawatir. Dia tak boleh kata al-hadisu mutawatiratun. Tak kecil lah tu. Mutawatirun. Tak kecil lah tu kan. Dia kecil al-hadis mutawatir. Tapi di sini, al-ahadis al-mutawatirah. Makna 230 hadis, hak banyak tu, beratus hadis tu, nak ayat kata, salah satu daripada banyak, hadis banyak tu, sebab kalimah mutawatir mana banyak dalam lurah. Hadis hak banyak tu, hak warik dari masalah ulu ni, ialah, apa? Ialah salah satu daripadanya, iaitu hadis al-jariyah. Maka datang mari kalimah mutawatir. Apa yang tokoh ahli sunnah kata, memang mutawatir pada istidlal. Bukan diri hadis jariah tu mutawatir. Cerak yang maksud lagu tu. Tapi Hasan As-Saqaf, ya tak. Hadis ni hadis mutawafirah, bukan hadis mutawatirah. Dia kata, hamba kata ni, supaya dengan Syekh Albani kata di dalam kitab Mukhtasar Al-Ulu. Tapi apabila kita pergi tengok di dalam Mukhtasar Al-Ulu, Syekh Nasiruddin Al-Albani dia kata qala al-muallifu innahu min al-ahadits al-mutawatirah wa fihi nazar. Di sisi dia boleh kita rujuk klik balik. Maka tokoh ahli kalam ni dia kata dak, nuskah mutawafirah tu hak kena, nuskah mutawatirah tu salah. Dia pakai kerak selalu kata salah mutawatirah. Ish kata salah. Hak kena mutawafirah, taklid bagi Hasan Saqaf. Pada muka 117. Tu 100 berapa? 117. Sebab tu dia kata intabihuna ila anna Dhahabi qala al-ahadits al-mutawafirah ay al-kathirah. Kadza qara'tuha fil makhtutah. Dia kata, hak aku baca dalam makhtutah lagu tu. Jadi orang Jawi kita ni ahli kalam hak taklid Hasan Saqaf, dia kata hak makhtutah pula tu. Sebab tu dia kata nuskhah asah. Katakan asah ni. Dia kata nuskhah hak asah. Dia kata ni. Dia kata hak asahnya nuskhah al-asli. Aslinya mana makhtutat hak asah ialah lafa mutawafirah, bukan mutawatirah. Maka ya nak kita faham kata kan? Nak faham kata lafa mutawatirah ni salah. Lafa mutawafirah tu hak betul. Sebab dalam makhtutat tadi itu mutawafirah bukan mutawafirah bukannya mutawatirah. Masya-Allah. Gitu. Dalam nuskah asal. Ya. Nuskah asal taklid Hasan As-Saqaf harfun bi harfin. Sepatah ke sepatah, sebagai ke sebagai. Cuba kita tengok. Belum kita nak bahas, kita tengok. Ni makhtutat. Cuba kita tengok makhtutat di dalam TV tu sikit Aman Nawawi. Ni makhtutat. Amal taswir. Ada belakang makhtutat. Alhamdulillah. Ni makhtutat Kitabul Ulul Ali Al-Ghaffar li Ali Al-Ulul Ali Al-Ghaffar lah fi idah sakin al-akhbar saqim sahih al-akhbar wa saqimiha. Jama'a Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Athari Syamsuddin Muhammad Ibnu Ahmad Ibni Uthman Ibnu Al-Zahabi ni rahimahullahu taala. Ni kitab dia. Ni ada satu daripada makhtutat. Ni muka dia. Cuba kita tengok nuskhah dia pada lauhah yang pertama. Lauhah yang pertama tu dia akar merah tu.
Nampak tak? Dia akar merah. Ni maktutat, ni kita asal. Dia katakan, faminal ahadithi al-mutawatirah al-waridah fil ulu. Apa? Tokoh ahli kalam pakta kita ni, dia kata nuskah asal, apa dia? Mutawafirah. Niskoh asalnya mutawafirah, bukan mutawatirah. Tokoh ahli kalam pakta kita ni, dia kata nuskah asal, apa dia? Mutawafirah. Nak isyarat kepada umat tani kata mutawatirah ni salah, tak ada dalam makhtutat. Hak marinya doktor dia. Seorang tokoh ahli sunnah ni hak tu ya yang kata mutawatirah, bukan mutawatirah, bukan mutawatirah, dia kata mutawafirah. Sebab dalam nuskah asal ada gapo? Ada mutawafirah. Ini taklid bagi siapa? Bagi Hasan As-Saqqaf. Tapi di dalam makhtutah asal ada tak mutawatirah? Ada ni salah satu daripadanya akar merah tu. Faminal ahadith al-mutawatirah. Syuf. Fi al-waridah fil ulu. Apa makna al-waridah? Jamak belakang tu. Al-ahadith pun jamak. Al-mutawatirah pun jamak. Al-waridah pun jamak. Fil ulu. Pada masalah nak isbat ketinggian Allah Ta'ala. Berapa hadis hak banyak? 230 hadis. Ni Ramadan. Makhtutat alhamdulillah kita khijah ni masa duduk luar negara. Ada semua alim Islami kulluh. Kita guru kita pun kita boleh rajuk dalam minit tu lah. Faham tu tak? Nak rakyat kata apa yang dia kata al-mutawafirah tu, al-mutawafirah bukan mutawatirah, bukan hadis ni, bukan hadis tu mutawatirah. Tak. Tokoh ahli sunnah tak ada rakyat kata hadis jariah atau hadis mutawatir. Ia kata di antara dalil-dalil yang mutawatir. Cuba kita dengar video tu. Ulama hadis yang besar-besar seperti Ibnu Qudamah, Imam Az-Zahabi telah menyebutkan antara dalil-dalil yang mutawatir. Telah menyebutkan antara dalil-dalil yang mutawatir. Telah menyebutkan antara dalil-dalil yang mutawatir. Hari ni kita tahu hari, hormat kepada dia. Apa? Tapi kita menakasyah di atas syarat, dia kata tak apalah, kita menakasyah boleh. Cuma jangan waktu baik video. Okey, tak ada waktu baik video. Tapi hak lain kita tak ada pada lah. Kamu duk murid kita tu, orang lain nak buat hak tu suku. Kita tak ada. Hak tu tak ada kena-mengena dengan kita. Nampak tu tak? Ha, tu. Cuma sebenarnya tak ada salah gapo kita menakasyah ilmi. Ya? Lalu, tokoh ahli sunnah kata maaf. Tokoh ahli sunnah kata maaf. Beberapa nuskah ada lafaz mutawatirah. Ya kritik balik. Mutawafirah yang banyak yang dalil hak kata ulu tu bukan hadis jariah ni mutawatir. Minta maaf sebab dalam nuskah yang diiktimad yang ditahqiqkan oleh beberapa orang ni bukti dengan lafaz mutawatirah. Waktu ahli sunnah kata beberapa nuskah ada lafaz mutawatirah memang. Hak kata lafaz mutawatirah ni bukan satu nuskah kita waktu baik ni. Bahkan ada 2-3 lagi. Dengan lafaz apa? Dengan lafaz mutawatirah. Salah ke? Tak ada salah. Apa tak ada salah? Sebab bukan nak rakyat kata hadis tu mutawatir, tapi nak rakyat tak dalil-dalil yang isbat kata Tuhan tu atas tu mutawatir, salah satu daripadanya hadis jariah. Gapo? Pada istidlal bukan diri hadis. Tu ilmiah kita bercakap tu. Sebab banyak dengan lafaz mutawatirah dalam kitab Al-Ulu. Memang hak banyak begitu. Dalam nuskah Syekh Hamzah begitu, dalam nuskah Syekh Ashraf Abdul Maqsud begitu, dan dalam nuskah hak Mukhtasar Albani pun balah tu, walaupun Albani tadi kata fihi nazar, tak ada masalah. Tapi asal ada lagu tu. Dan dalam makhtutat, mana dalam manuskrip hak asli pun lagu tu keadaan. Makna kata tak ada jadi salah gapo lah tokoh ahli sunnah raya kata ini termasuk daripada adillah mutawatirah. Nampak tu tak? Adillah mutawatirah maknanya dalil-dalil yang jadi mutawatir. Dalil-dalil yang jadi mutawatir. Hak raya kata gapo? Hak raya kata istidlal tu atas salah satunya iaitu dalil tu. Lalu tokoh ahli kalam dia kata gini. Ini dalil kita duduk bicara tentang hadis jariah, ainallah. Kita duduk bicara memang kata hadis ainallah.
Akan tetapi kita tak ada bincang kata hadis tadi itu mutawatir ke bukan mutawatir, tapi dalil hana buat dalil kata Allah Taala tu atas daripada 230 hadis tu salah satu daripada hadis hak menunjuk kata Tuhan atas iaitu hadis jariyah. Tu hak tokoh ahli sunnah nak. Dalil mutawafirah itu tajuk lain. Dalil mutawafirah tu tajuk lain sebab tokoh ahli sunnah tanya, lagu mana keadaan? Sebab hak asal kita kena ingat. Asal kena ingat. Sama ada mutawatir ataupun mutawafir. Kedua-dua ni isbat kata hadis tadi itu sah ke tak sah. Ingat kita orang dengar. Hadis jariyah ni, aina Allah ni sah ke tak sah. Kalau mari mutawatir pun baik, mutawafir. Faminal ahadisil mutawatir al-waridah fil ulu. Faminal ahadisi al-mutawafir al-waridah fil ulu. Kedua-dua, kalau matahari mutawafir, kata pun mutawatir, nak isbat kata hadis jariyah tu sah ke tak sah? Sah. Tapi di sisi dia, tak sah dhaif. Ada lagi jawab pe. Rakyat kata hadis ni dhaif sebab apa? Tak ada jawab pe. Sebab Hak Hasan Saqaf dia kata dhaif. Pun dia nak bangun taklih dengan adillah dia. Orang yang munakasyah Hasan Saqaf ada beri salah di sisi kita ni 4, 5, 6, 7, 8. Yang munakasyahkan syubuhat kesamaran Hak Hasan Saqaf. Dan mari di dalam Raf'ul Ghashiyah dan lain-lain lagi pun orang munakasyah dengan cara terus dan terang tentang lafaz yang dia tadhaif. Turut siapa di kalangan a'immatul mutaqaddimin, ulama hak asal. Soal. Nak tanya demo mudah-mudah. Kenal Syekh Muhammad Zahid Kautsari? Kalau siapa ada gambar boleh waktu baik. Sini tak ada. Syekh Muhammad Zahid Kautsari ni orang kurung mana? Orang sezamir dengan Syekh Yahya Al-Muallimi. Syekh Al-Muallimi tu kita At-Tankil. Sezamir tu ya. Makna atas daripada kita. Daripada tali Muallimi dan Kautsari sendiri tu, mari dua jalan ni. Hak ni khalas, hak ni salah. Mari sanak kita. Mana bukit orang jauh? Syekhul masyayikh, mana guru bagi guru kita dua, seorang dua gitu ya kepada atas tu. Ni kita, kemudian guru kita. Kemudian guru tu berguru dengan Kautsari, berguru dengan Syekh Al-Muallimi Al-Yamani. Lalu Syekh Kautsari ni kalau bab hadis, ya alim tak? Alim. Kita mengaku. Tapi kalau pergi belaga dengan Muslim, Ibnu Hajjaj, tuai kitab As-Sahih ni. Ni kitab Sahih Muslim. Ibnu Hajjaj yang hidup dia pada tahun 200 mati 261. Soal. Kautsari dengan Imam Muslim ni di sisi ulama dunia. Ulama ummah. Muslim kata sahih. Kautsari kata tak sahih. Kita nak pakai dia. Dengan logik akal mudah-mudah nak pakai dia. Pakai Muslim. Kenapa pakai Muslim? Karena dia aqwa, lebih dahsyat, lebih hebat, lebih alim. Muslim anak murid dia Al-Bukhari. Kenapa ada tu? Anak murid Al-Imam Al-Bukhari. Kautsari anak murid siapa? Nak adu dengan Bukhari boleh tak? Memang tak boleh. Tu nak ayat pada orang awam dia tahu. Maka Hasan Saqaf, riwayat kata hadis ainallah tadi itu dhaif. Tokoh ahli kalam pakte kita turut Hasan Saqaf kata dhaif juga. Ia turut siapa? Adillah gapo dia? Kita hak balik tokoh ahli sunnah turut Imam Muslim kata sahih. Diaku oleh Imam Muslim pula, oleh Imam, diaku akan Imam Muslim pula oleh Imam Zahabi dan Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Riwayat kata hadis tu sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajuk tak ada duk di lafaz mutawatir ke duk di lafaz mutawafir. Hadis tu sah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ahli kalam dia nak biang-bin perdin. Nak membelokkan isu hadap cakap tadi itu, we orang terlupa kata dia kata hadis tu tak sabit dengan alasan. Heran tu tak? Ni soalan pertama yang dia tadi kemukakan kepada ummah. Pada ayat ni. Kita bicara ini hadis ini iaitu hadis ainallah ni. Kita dak bicara hak ni hadis ainallah mutawatir ke tidak mutawatir. Kita duk bicaranya hadis bagi ainallah
dalil mutawafirah khatu lain. Kita bincang ni tajuk hadis. Hadis aina Allah mutawatir ke tak mutawatir ni kita duk bincang. Tokoh ahli sunnah tak ada kata di mula lagi. Kata hadis jariyah ni iaitu hadis mutawatir. Tapi dia kata di antara dalil-dalil mutawatir. Lepas tu balik belakang tanya, anta ni wahai tokoh ahli kalam, faham ke tak soalan? Faham tak bila saya sebut kata hadis ni termasuk dari dalil-dalil yang mutawatir di segi ulama. Bukan hadis satu hadis. Hadis ni termasuk dalil-dalil yang bukti secara mutawatir bahawa Allah Ta'ala tertinggi atas arash. Orang tanya di antara dalil-dalil mutawatir hak 230 dalil, salah satu daripada dalil iaitu hadis jariyah. Faham ke tak? Dia kata dak hadis ni mutawatir. Silap korek telinga kalah mana? Ke mana? Bagi gitu. Gi. Gi duduk oleh belakang-belakang. Tak apa. Dak lah. Hadis ini mutawatir ke tidak mutawatir? Orang tak faham mula dah situ. Kita duduk bicara situ je kata. Ya. Kalau duduk bicara situ, bab lain. Tu tak? Hak maksud Imam Zahabi itu wa minal adillatil mutawafirah. Tak, Zahabi tak ada katalah tu. Zahabi kata wa minal ahadithil mutawatirah ataupun mutawafirah. Gapo Zahabi kata? Wa minal ahadith al mutawatirah. Zahabi nak ayat kata hadis 230 hadis tu mutawatir belaka. Boleh hadis lah tu? Tak boleh hadis. Nak ayat 230 hadis hak bila di dalam kitab Al-Ulu ni hak nak isbatkan kata Tuhan tu atas, salah satu hadis jariyah dengan cara banyak, dengan cara terang, dengan cara jelas, dia salah satu daripadanya. Bukan nak ayat hadis jariyah tadi itu hadis hadis mutawatir. Ini panggil biang ben pradin. Orang panggil kata paukkan isu kok lain. Orang nak kecek lagu ni, dia kecek kok lain. Dia tadi itu mengkeruhkan benda hak teranglah jelas. Tu. Mano hadis ini dipanggilkan dengan mutawatir? Dia kata mana nak panggil kata hadis ni panggil mutawatir? Hadis ahad. Tak kena rayak. Hak ni panggil tak kena hajar boya berni. Orang reti belaka kata hadis jariyah ni iaitu hadis yang wak dalil dengan cara mutawatir kata Tuhan tu atas. Tapi di sisi anta wahai ahli kalam, tokoh ahli kalam, anta rakyat kata hadis ni tak sabit. Anta turut siapa? Adillah lagu mana? Jawab hak tu lah. Faham dah tu? Wi ala sihhat tu. Tu lagi kita akan tengok. Sebab apa kita kata sahih? Sebab adalah sahih Muslim. Hadis ni adalah sahih Muslim pada rakam 537. 537. Hadis duduk di tengah-tengah ni lah. Hadis duduk di tengah-tengah ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata faqala laha faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi jariyah aina Allah. Aina Allah. Maka jawab jariyah qalat fis sama. Jariyah jawab qalat ni makna kan? Boleh kecek Arab tak? Boleh kecek Arab sah dah. Bisu ke tak bisu? Bisu pak. Bisu. Tak, sebab boleh jawab tak bisu. Maka riwayat bisu ke, riwayat tak reti Arab ke, semua riwayat tu panggil riwayat mufrad. Riwayat yang berasingan daripada riwayat ijma'. Sebab Muslim mengaku sendiri, dia tak masuk dalam kitab dia, malaikat lafaz ijma'. Kita ngaji dalam mustalah kah? Itu dia. Maka sebab itulah ulama ummah, ulama ilmillah, sama ada Qadhi Iyad ke Imam Nawawi ke siapa-siapa, hak syarah kitab Sahih Muslim, sabit kata lafa'in Allah tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang tak sabit, gata pada mana? Gata pada Imam Baihaqi. Baihaqi sendiri pun sebut satu ya, tepat kata hadis ning tak ada di sisi nuskah aku. Tapi apabila sebut lagi dalam muka tulah, tepat hak atas bawah ya, sebut lafa'in Allah juga di sisi Zahabi. Itu di sisi Al-Baihaqi. Hak tu bab panjang, bicara panjang, kita tak sama masuk lagi. Kata takut orang awam tu jadi silap faham. Kita ambil hak ni dulu. Supaya kita faham kata lafaz hak tokoh ahli sunnah isbat daripada lafaz ainallah ialah disahkan oleh Imam Muslim, digagah oleh Zahabi, digagah oleh Ibnu Qudamah. Orang hak rayak kata hadis ainallah ni lafaz ni dhaif.
kata dengan pia kata. Adakah Bukhari riwayat hadis tu dhaif? Adakah Muslim riwayat hadis tu dhaif? Adakah ulama ummah hak pegang teraju ilmu hadis seumpama Muslim dan Zahabi, seumpama Muslim dan Bukhari riwayat kata hadis tu tak sabit? Boleh jadi ke? Kautsari ni mari korong yang ke-13 14 ni mari nak riwayat kata hak Imam Muslim tadi itu riwayat ni tak sabit daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi. Kitab ning Imam Nawawi kata kan? Talaqqat al-ummatu bil qabul. Imam Nawawi kata ana talaqqat al-ummatu bil qabul. Umat tadi terima kitab ni dengan cara sempurna, tak ada piakat-kan. Tiba-tiba mari Hasan Saqaf, marinya Kautsari, marinya Abdullah Harari, marinya Said Fudah, marinya Saiful Asri. Mereka ini nak rayak? Lah, tidak. Nampak tu tak? Kama dia akan kita munakasyah pula hadis ini ni di antara ulama. Ulama hak awak hujah ni pia hati awak hujah dengan ini hadis. Nanti kita tengok pada hisah yang lagi akan datang lah. Biiznillah ta'ala kita ambil situ dulu. Supaya tak jadi apa nama ni? Tak jadi susah payah. Nampak tu tak? Tak jadi susah payah. Tak jadi susah payah. Kita ni kecek ni untuk nak uwi kita tadi itu tahu kebenaran. Nampak tu tak? Tak ada kena duk pergi wakting bola 2 3 4 orang, 4 5 6 orang. Tu pun tak ada alasan. Gi situ, gi sini, gi situ, gi sini. Itu panggil bahasa saya kata mai minam ya. Nampak tu tak? Kita pada sore pada dah kecek. Nampak tu tak? Kita kecek sore pada dah. Bagi abqariyat, orang yang ada akal fikir, adapun hak gulawai abqariyat tu maka tak apalah. Hak tu kita serah pada Allah Taala lah. Nak lagu mana keadaan, sekadar itulah pada ini malam. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.